Hasbi balik kerja, dia belikan Rara rojak ayam. Tak macam mana rupa pun Rara tak tahu. Jom kita buka. Koyak je lah. Wah, cantiknya keluar. Rara first time makan ni. Ya? Ayam baru buka getah. Hasbi dah tanya. Sedap. Baru buka getah. Macam ni rupa dia. Mantap. Macam ni rupa dia. Ni apa? Macam ni rupa rojak ayam. Dia letak ayam goreng mamak. Ni apa telur kat ni? Barulah menyelah dah buka fresh. Sedap pula saya tengok. Ni dia punya kuah. Jemput makan. Tekan sontak di malam kasur. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Dan video kali ni, permulaan video kali ni start dengan unboxing Rara punya meja makan dengan makan rojak. Apa namanya? Ayam. Rojak ayam yang sebenarnya beli pada kerja tadi. Selamat petang. Minggu, hari Sabtu, besok hari Ahad. Exciting hari. Meja dah sampai, cuma kursi je belum sampai. Nanti kursi dah sampai, I show you ha. Pergi mancing kan, saya mengemah-ngemah dapur, sambung kerja saya yang tergedala. Rara nak mati sejuk, Rara nak tengah makan, Rara nak susun apa lagi. Almari. Untuk apa? Nanti Rara kita akan teruskan menonton video-video dan vlog-vlog Rara yang seterusnya. Jangan skip iklan. Itu gaji Rara. Terima kasih. Nanti baru Rara lagi rajin buat video tau. Langsung si bocil bokong. Yang ini Rara beli meja untuk 2 seater. Tapi yang kursi dia tu Rara beli 2 je lah. Sebab kat rumah ni masih ada 2 kursi plastik. Rara tak nak semak-semak. Rara beli 2 kursi tu. Lagipun Rara punya dapur ni laluan dia tak adalah besar sangat untuk mengelakkan sempit-sempit kan. Jadi Rara saya ni sebagai sabas. Jadi Rara beli saiz meja yang sesuai untuk 4 duduk. Orang duduk atau 2 orang duduk macam tu. Cencuk. Akhirnya. Ni sebelum Rara pergi mancing, Rara minta dia pasangkan. Sekarang Rara duduk rumah sendirian berhad, boleh Rara mengemas ke buat vlog kan. Sama kerja Rara. Sekejap ais boleh kau tengah jalan ni. Cara Rara beli warna putih ni. Bawah dia je warna gelap macam ni. Tak ada warna putih. Kaki dia warna hitam. Yeay. Sini dress asal saya. Arkitek. Arkitek. Yes, Rara dapat. Yang baik-baik mesin masuk saya. Yes, Rara dapat kaki meja yang warna yang Rara harapkan. Sama colour dengan almari Rara. Rara punya mesin cuci. Rak. Lantai Rara warna kelabu. Ni kudap-kudapan. Jiblet. Ini air mineral yang hasil Rara beli hari tu. Hari tu kan tak ada air. Extra. Satu carton ni hari tu hanya beli berapa ringgit? 7 ringgit lebih. 5%.
RM7.50. Tak ada air boleh beli dekat sebenarnya beli dekat Speedmart. Speedmart. Cincot. Ada senapang. Pasang kaki pertama. Lagi sekali? Sayang dia, Ma. Alah, tak dangdutan pun. Menyapung laki aku. Apa pasal senapang? Senapang. Okay, eat. Satu dong. Air. Dah siap. Dah siap. Gara nak pergi susunkan ni saja. Lepas tu Rara tinggal nak tunggu kursi sampai. Kursi dia sampai je. Sebab kursi yang asalnya ni Rara tak berkenan. Sebenarnya meja, design meja boleh je Rara pilih-pilih. Tapi Rara pilih yang ni sebab kaki dia hitam. Kursi yang Rara pilih tu cover dia hitam. Hitam matte. Mana Manja nak buang Manja? Manja pakai kacut. Manja digigikan dekat ni. Hey. Manja digigikan dekat pokok pisang tu. Supaya dia tak nampak bersih-bersih. Apalah, nanti dah bakar. Hujan, betul sampah dah bersih-bersih. Sampah daun. Jadi benda-benda yang ada kat atas meja ni dah boleh alihkan. Ada kat meja. Meja tu Manja, cabut dulu kain dia. Meja ni dah letak dekat luar. Boleh santai-santai. Yang cushion depan tu boleh nanti kopi. Boleh minum kopi. Yang cushion depan ni dah aku alihkan balik ke depan. Ketat. Lipat. Lepas tu Manja letakkan kat belah tepi ni dulu. Banyak kerja nak mengemas hari ni. Tak siap-siap kerja Rara. Ini lesi ni. Ini buang. Lesi hitam. Boleh alihkan. Urus sikit. Ni. Dia punya skru panjang tau. Dia timbul sikit. Dah? Kau siap? Boleh. Dah boleh bersanding. Duduk. Ni meja ni letak dekat dinding corner sana. Ataupun dah jatuh kotak. Ya, saya suruh letak kotak tu dekat dalam pokok pisang tu. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.